Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan review Bobo Boy musim 3. Yeah! Enjoy. Okey, saya sudah tengok Bobo Boy musim 3 episod 9 dan episod kali ni penuh aksi, lucu dan mengejutkan. Dalam satu episod, kita dapat rasa gabungan elemen science fiction, lawak santai dan pentempuran mecha epic macam anime Jepun. Penonton disajikan dengan perkembangan yang tidak dijangka. Dari kapal angkasa jadi robot gergasi sampai ke pertarungan gergasi di permukaan bulan yang penuh dramatik tapi kelakar. Kekuatan utama episod ini adalah keseimbangan antara aksi dan humor. Writer berjaya menyelitkan banyak momen lucu seperti pergerakan aksi lambat sampah bot, reaksi Papa Zola di bumi dan kehadiran RVJ Jambul yang tak masuk akal tapi menyeronokkan. Selain itu, naratifnya berkembang dengan baik dari masalah asal iaitu kapal tiada senjata kepada idea transformasi. Kemudian meningkat ke klimaks apabila sampah bot Wing X muncul. Plot twist menggunakan ketamakan 5 Panglima Scammer sebagai penamat juga sangat kreatif dan sesuai dengan tema kanak-kanak. Ia memberi rasa puas hati kerana kemenangan dicapai dengan cara outsmart musuh, bukan sekadar kekuatan fizikal. Namun, dari segi kelemahan, ada sedikit kekurangan dari sudut konsistensi logik. Contohnya, proses transformasi robot yang mengambil masa 5 jam terlalu panjang untuk dibenarkan oleh musuh. Selain itu, babak lawan diorang kadang-kadang rasa terlalu panjang dan sedikit mengulang. Dari segi visual dan animasi, episod ini sangat mengagumkan. Transformasi kapal angkasa ke sampah bot, reka bentuk Megabot Scambot dan pertarungan mecha di permukaan bulan menunjukkan tahap animasi yang tinggi dan penuh usaha. Efek seperti laser, tembakan dan gerakan graviti di angkasa sangat menarik dan memukau. Memang boleh kata babak lawan dia agak kreatif kerana semua kawan-kawan Bobo Boy termasuk Bobo Boy sendiri menggunakan kuasa mereka untuk dalam pertarungan ini. Secara keseluruhannya, episod ini memang penuh dengan hiburan, lawak dan aksi mecha yang luar biasa yang jarang kita lihat dalam animasi tempatan. Personally, rating saya untuk episod kali ini adalah 7 out of 10. Walaupun ada beberapa babak yang terlalu melirik dan tak masuk akal, namun ia tetap menghiburkan, sesuai untuk tontonan seisi keluarga, terutamanya kanak-kanak. Tak sabar saya untuk tengok apa yang jadi dekat episod yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.